Dan insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung lagi perbahasan kupasan kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman, iaitu pada pasal yang ke-7, muka surat yang ke-57. Tajuknya Ain Kiblat. Ain Kiblat. Apa yang dimaksudkan dengan Ain Kiblat? Bermula menghadap Ain Kiblat iaitu 4 martabat. Sebab kita sekarang kita dah masuk dalam bab solat kan. Hari tu dalam bab taharah. Jadi kita dah masuk pada kuliah yang lalu, kita telah mengupas tentang tajuk mengetahui masuk waktu solat. Jadi waktu solat pun kita dah tahu. Jadi malam ni tengok pula nak tentukan Ain Kiblat. Ain Kiblat tu apa? Arah kiblat kita lah. Nak yakinkan mana kiblat kita. Orang yang berada di dalam Masjidil Haram, bagaimana keadaan kiblatnya? Orang yang berada di luar Masjidil Haram, macam mana kiblat dia? Orang yang berada jauh daripada Masjidil Haram, macam mana pula kiblatnya itu? Jadinya bermula menghadap Ain Kiblat itu ialah ada 4 martabat. Jadi apa yang kita nak masukkan tentang Ain Kiblat tadi? Ain Kiblat ni dia bermaksud menghadap tepat ke arah binaan Kaabah. Bagi orang yang mampu mengetahui kedudukannya, khususnya bagi mereka yang berada berhampiran Masjidil Haram. Jadi kalau dia berada dalam Masjidil Haram dan dia nampak Kaabah, wajib bagi dia, dada dia betul-betul kena binaan Kaabah tu. Kena betul dia nampak. Dia tak boleh ngadap macam ni. Sikit tak boleh. Sebab dia nampak Kaabah tu. Jadi dia kena betul-betul. Dada dia menghadap ke arah Kaabah. Adapun yang jauh daripada tu cerita lain. Kan? Dia menghadap ke arah Kaabah. Dia lain. Ain Kiblat ini kita nampak Kaabah tu betul-betul kena menghadap. Sebab tu dalam Masjidil Haram tu dia punya skirt dia kan, ataupun orang panggil apa, dia punya litar dia tu memang dia buat untuk menghadap ke arah Kaabah tu. Menghadap betul ke binaan Kaabah, body Kaabah tu sendirilah. Okey. Jadi bermula menghadap Ain Kiblat itu iaitu 4 martabat. Iaitunya martabat yang pertama ialah mengetahui kiblat dengan yakin. Hendaklah dia mengetahui kiblat tu dengan yakin. Lepas tu dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-144, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu. Maksud dia, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana sahaja kamu berada, maka hadaplah kamu wajah kamu ke arahnya. Ini cerita kita di Madinah lah. Di Madinah makanya hadapkanlah. Sebelum ni kiblat kita di mana? Sebelum menghadap ke arah Kaabah, Masjidil Aqsa tu kiblat pertama kita. Kiblat pertama kita tak. Tetapi disebabkan kerinduan Rasulullah SAW ni kepada bumi Mekah, sebab baginda lahir di Mekah, dibesarkan di Mekah, mak ayah semua orang kata IC Mekah kan, datuk semua orang Mekah. Jadi kerinduan tu pada bumi Mekah tu dah teringat di Mekah lah. Walaupun di Mekah ketika zaman dakwah baginda 13 tahun di Mekah tu kenangan tak berapa nak cantik lah, tetapi tetaplah tempat jatuh lagi dikenang tak. Hujan emas di negeri orang lah, hujan batu di negeri orang, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri kan. Kan batu pun batu lah sebab ini tempat tumpah. Orang kata tempat bermain berkubang kat sini itu. Jadi atas sebab itu Allah SWT perintahkan Rasulullah supaya berpusing menghadap daripada Masjidil Aqsa, menghadap ke arah dalam menghadap ke arah Kaabah, Masjidil Haram. Dan perintah ini berlaku ketika dalam solat. Dengan semayang tu, berubah kiblat tu. Rasulullah pusing baginda. Dalam semayang, dalam solat tu. Baginda pusing badan kita menghadap ke arah kiblat, ke arah Mekah lah, Kaabah tu sendiri.
Jadinya yang pertama dia mengetahui ia akan kiblat dengan yakin. Artinya dengan sendirinya bahawa dia melihat ia akan Kaabah atau disentuh akan dia dengan anggotanya. Ini bagi orang yang berada dalam Masjidil Haram tu, makanya dia wajib dia wajah dia, dada dia menghadap arah Kaabah. Kan? Betul-betul kena body Kaabah tu betul. Ya. Jadi sebab apa? Sebab dia mengetahui sendiri kedudukan Kaabah tu tanpa memerlukan bantuan orang. Kalau orang tanya pun mana kiblat tu, kau tak nampak Kaabah punya besar di depan mata kau, tak nampak. Tu kan. Ya. Jadi itu antara bentuk keyakinan. Ya. Apa lagi bentuk keyakinan? Yang pertama tadi sebab dia lihat sendiri Kaabah tu. Kemudian dia bertambah yakin lagi pergi sentuh Kaabah. Dia pegang Kaabah tu, ini Kaabah ni. Betul tak? Dan juga nak tambah yakin lagi dia berada dalam Masjidil Haram yang jelas nampak Kaabah tu bentuk dia kan. Terang-terang dia nampak tak. Jadinya itulah kata tadi. Dia mengetahui kiblat tu dengan yakin. Kiblat itu arahnya Kaabah, bukan Kaabah tu sendiri tak. Bukan body Kaabah tu. Ya, arah tu. Sebab tu saya sebut, kalau satu hari esok, kalau Kaabah pun dah roboh, dah tak ada, kita tetap menghadap ke arah itu. Sebab kiblat kita bukannya Kaabah. Tu arah saja, dia letak sebagai batu penanda. Kalau dia tak ada pun, kita menghadap itu juga. Kan? Itu cerita dia kan. Bukannya kata esok, kalau ditakdirkan Kaabah tu roboh, tak payah semayang lah. Mana semayang? Mana ada Kaabah lah. Kita bukan sembah Kaabah. Kita sembah Allah. Dan Kaabah itu arah. Itu je. Ya. Jadinya, dalam kaedah fiqah juga disebutkan tentang yakin ni, sebab dia nampak dari Kaabah tu, dia pegang Kaabah tu, dia berada pun dalam Masjidil Haram tak? Dalam kaedah fiqah dipanggil apa? Al-yaqinu la yazalu bisyaki. Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Sebab kalau orang cuba nak confusekan dia pun, kau betul ke yakin tu Kaabah tu tak? Aku kotak je mana tahu. Kau jangan pandai-pandai. Kita dalam Masjidil Haram ni, confirm lah tu Kaabah. Kan? Dia yakin. Dia tak boleh nak ragukan lagi dah. Kan? Itu juga dengan pandangan Imam Nawawi sebut, man syahadal Ka'bah wajaba alaihi istiqbalu ainuha. Barang siapa yang melihat Kaabah, wajib dia menghadap tepat kepada binaan Kaabah. Itu wajib. Jangan dia kata, aku dalam Masjidil Haram, ikut suka aku nak hadap mana tak, sebab dalam kawasan yang ikut suka tu pun dalam kawasan Hijri Ismail, dalam Kaabah tu sendiri kan. Dalam Kaabah tu, sebab dalam Kaabah tu sendiri dia mana ada kiblat lagi dah kan, boleh je hadap mana-mana tak. Sama juga dalam Hijri Ismail yang kita dalam kongsi tu. Kalau kita semayang dalam tu, katakan terkeluar menghadap ke arah lain pun tak salah, sebab kita berada dalam sebahagian Kaabah tu, dalam Kaabah tu. Sebab asal Kaabah yang tu, asal bentuk Kaabah tu termasuk dengan Hijri Ismail tu sendiri. Cumanya zaman Rasulullah dan zaman Datuk Rasulullah, bila mana Kaabah tu dah roboh, dibina semula, kutip duit orang-orang Mekah ni, duit yang semua-semua halal ni, ya, makanya dapat petak tu je lah. Yang C tu tak boleh nak dapat, sebab tak cukup duit. Kan? Jadinya itulah keadaannya. Dan di zaman Rasulullah pun, Rasulullah kata apa? Aku boleh je nak bina Kaabah tu asal macam mana Nabi Ibrahim buat. Maksudnya penuh lah. Siap dengan Hijri Ismail pun termasuk dalam tu. Kan? Rasul kata, tapi sebab aku tak nak. Selepas aku nanti, Kaabah ni, dia akan jadi mainan pemerintah. Mari zaman Khalifah ni, dia buat bentuk macam Nabi Ibrahim balik, bentuk asal. Mari Khalifah lain pula, pemerintah lain, tak, kita ikut cara Nabi lah. Nabi kata macam tu. Esok mari tukar yang lain, kita pegang pada yang asal, ikut balik lah. Jadi Kaabah tu jadi mainan je lah. Sebab apa? Orang nak mengenangkan zaman dia. Tak? Zaman KLCC, siapa dia? Zaman Sepang, siapa dia? Tak? Zaman ni sebut. Jadi orang dia nak ingat macam tu. Jadi suara kata tak nak. Aku tak nak jadi mainan pemerintah. Kan? Ikut suka dia je esok tak? Tapi dia kekalkan macam tu. Sampailah ke hari ni lah. Kan? Jadi sebab itu, Ain Kaabah tu penting. Kan? Menghadap ke arah Kaabah tu. Contohnya tak? Kalau orang ni dia semayang ke arah Kaabah,
Ya, dalam bulatan circle tak. Jadinya dia wajib, memang kena betul-betul dalam bulatan keliling Kaabah tu, ya, memang wajahnya, dadanya betul-betul kena ngadap Kaabah. Kena pada body Kaabah. Bukan kena bucu-bucu tak, boleh kena pada body Kaabah tu lah. Yang penting kena. Ya, dan ataupun orang jadi imam tak. Jadi imam tu sendiri pun tak ada masalah, memang ngadap Kaabah lah. Ya. Tapi bagaimana pula isu apa? Kan kadang-kadang orang pergi Mekah mayang, kadang makmum kat depan, imam kat belakang je lah. Ya. Kadang-kadang kan dia buka macam tu kan. Depan Kaabah tu penuh kan. Tapi imam belakang. Macam mana pula tu pula? Ya. Dia dalam diharam tu dia special case. Kan? Apa dia? Dia merobak empat penjuru. Jadi yang CJ Ismail tu yang circle tu. Soh bulat tu kan. Jadi walaupun demikian tak ada masalah. Sebab apa? Di hadapan imam tidak ada halangan. Lepas tu dia buka tau. Ya? Tak ada orang blok. Tak kisahlah yang depan tu orang nak pusing-pusing kan, tak ada hal. Khas untuk dalam majlis haram sahaja tak. Tempat lain tak boleh lah. Ya? Tempat lain imam ke depan lah. Ya, itu. Jadi menghadap ke arah Kaabah. Sama juga kalau kita orang Malaysia pun, ya, kalau kita pergi buat umrah, buat haji pun, ya, kita tetap kena menghadap Kaabah jugalah. Jangan kita kata ini untuk orang Saudi je, orang Mekah je, kita tak apa tak. Kan? Tak payah lagi nak guna kompas buat dah. Depan Kaabah pakai kompas lagi. Salah lah kiblat kita. Bukan sini, itu. Pula. Ya? Boleh pula depan jadi haram. Dalam kawasan Kaabah tu dia pula pasang. Salah kiblat ni bukan sini. Padahal Kaabah depan mata tu. Okay, itu yang pertama. Iaitunya dia mengetahui kiblat tu dengan cara dia sendiri tengok Kaabah tu. Dia sendiri berada dalam tu tak. Maka wajib lah bagi dia. Tak ada elak lagi lah. Yang keduanya pula, ya, dengan mendengar khabar orang yang kepercayaan yang mengetahui akan kiblat dengan sendirinya. Dia pun tak pasti, ya. Jadi sebab tak pasti tu dia tanya pada orang lah. Kan? Dia tanya orang, kiblat tu lah mana tak? Jadi jika dia tidak mampu mengetahui sendiri arah kiblat itu, sebab apa? Sebab dia bukan medal dalam kawasan Masjidil Haram lah. Ini cerita di luar lah ni, tempat lain. Hendaklah dia ni menerima maklumat daripada orang yang adil dan benar-benar mengetahui arah kiblat. Kan? Bagi orang yang betul-betul tahulah. Kan? Jadi tanyalah pada orang lah. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Dalam surah An-Nahl ayat 43 sebut. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui, orang yang berilmu. Kan? Orang yang tahu jika kamu tidak mengetahuinya. Ahli zikri ni adalah orang yang mempunyai ilmu. Kan? La ta'lamun kalau kamu tidak mengetahuinya. Kata Imam Ar-Ramli dalam Nihayatul Muhtaj, dia menjelaskan bahawa berita daripada orang yang fiqah. Apa dia orang yang fiqah? Orang yang boleh dipercaya lah. Tok Imam ke, Tok Bilal ke, AJK ke. Tak, tanya pada dia tak. Memang dia terlibat pun nak mana arah Kaabah ni kan. Dia pun tengok sini, arah Kaabah tak lagi tahu. Ya. Ataupun kalau pegawai falak tu memang dia kerja di muku arah kiblat je tak. Jadi boleh lah, tak ada masalah. Ya. Kalau dia tak tahu. Yang penting dia tengok tanya pada orang lah. Contoh lah kalau dia pergi homestay. Duduk kat homestay tak. Tengok atas mana ada kiblat, tak nampak pun duduk kiblat tak. Tanyalah pekerja tu. Dia pekerja situ mesti dia tahu tak. Atas sikoh kita percaya pada dia kan. Tanyalah dia, "Adik, kiblat adik?" "Oh, ni kak, ni cik, saya sini kat sini ah." "Oh, okey." Kan? Jadi kita mengetahui dia. Ya. Kalau tak tahu macam mana? Tanya orang pun tak tahu. Duduk kat ni, baru balik pada mereka tengok World Cup. Kan? Mana ada arah kiblat dalam hotel tu. Nak tahu macam mana? Kita pun tak tahu, kompas pun tak ada tak. Makanya ikut atas yakin kita tengok lah. Kita ada tengok tu, mengetahui masa waktu tadi tu. Kan? Tengok matahari tenggelam atas kita punya taklid kita lah. Kan? Atas yakin kita. Sebab itu pun berdasarkan ilmu tu ada taklid. Ataupun kita punya ijtihad, bukan taklid, atas ijtihad kita. Ya? Aku rasa sini kot. Kenapa kau dekat situ? Sebab aku tengok matahari tu tenggelam dari situ tu.
Aku belajar kat Malaysia, kalau mata tenggelam tu tempat tu kiblat. Atas percaya tak? Dia pun mayang kat situ. Ya, mari kawan dia pada mereka tanya mana ada kiblat. Oh, stop there. It's there. Oh, tu tak salah pula. Maka ikut yang baru. Apa masalah kan? Sebab hari tu dia istihad yang ni kan. Jadi tu kata tadi, mendengar khabar orang kepercayaan lah. Tengoklah pada siapa. Kalau kita tengok pada tempat kan, kalau kita duduk di homestay dan tempat lain tu pekerja dia lah kan, ataupun dia punya toke apa sajalah yang boleh itu. Ini martabat yang kedua lah. Kalau dia sendiri tidak melihat khabar, dia sendiri pun tak tahu, makanya dia dengan tanya orang lah kan, tanya orang. Dan yang ketiganya dengan ijtihad ia akan kiblat. Tadi bertanya orang kan, bertanya orang. Tadi kita pada kupas awal lah tadi. Berijtihad menentukan kiblat. Maka dia berijtihad. Ya, iaitunya apabila tiada orang yang mengetahui arah kiblat. Dia tanya kawan dia pun tak tahu. Tanya Mak Saleh pun tak kerti sebab cakap orang putih. Dah lah cakap orang putih, pekat pula tu tak. Tapi kalau Mak Saleh British lagi pekat, tak faham kita tak. Kalau Amerika ni boleh faham lagi sebab kita kadang tengok cerita orang putih, dia punya slang-slang mereka kan. Tapi kalau tengok cerita Mr. Bean, dia punya British English tu, betul. Benda cakap ni pening, tak faham pun lah. Bus, orang kita panggil bus, dia panggil bus nak. Kita panggil bank kan, dia bank. Ingat bank, ingat Allahu Akbar kan. Yang bank kan, dia panggil bank kan. Jadi kita dia ikut situ lah. Sebab kita Malaysia, kita punya slang kita ikut Amerika, slang percakapan kan. Tapi kalau kita punya grammar, kita ambil Britishnya kot. Tu kita ada 319 dulu. Ya, kita ambil Britishnya, dia punya orang kata nahu, ilmu nahu dia ambil belah British, ilmu percakapan ambil belah Amerika. Kan? Macam tu lah kot faham. Jadinya dia berijtihad. Kalau dia tidak ada orang, kalau tidak ada orang yang mengetahui arah kiblat itu, tanya pekerja pun, entahlah bang, saya pun tak semayang bang, entah mana pergi tak tahu tak. Ataupun pekerja tu sendiri tu bukan Islam, dia pun memang tak tahu tak. Haram tak tahu. Ni waktu nak habis nak masuk ni macam mana ni? Seseorang itu maka dia wajib berusaha menentukan arah kiblat dia lah. Menggunakan segala kemampuan. Kalau handset dia ada arah kiblat kompas tu tak ada masalah lah. Itu atas ijtihad dia lah. Tu pun kadang-kadang lari juga. Kan? Ataupun dia keluar daripada homestay tu, dia pergi tengok kalau matahari, mana matahari tengok. Ni jauh sini sekian, ni macam tu lah. Jadi tu kata tadi, berijtihad. Sama ada dia tengok keluar, dia tengok matahari tu belah mana, ataupun tengok ke arah bintang. Arah bintang ni, dululah saya tak tahu, kita pun tahu orang ajar macam tu je. Kalau waktu malam kita tengok arah kiblat, dia kata satu bintang, 3 bintang yang berturut-turut. So, memang ada sampai hari ni, memang ada sebab daripada dulu dah ada dah. Kan? Bintang tu dia berturut-turut 1, 2, 3. Dan di depan dia ada satu bintang yang bercahaya. Jadi itu arah kiblat. Setakat ni betul lah. Setakat ni lah. Kan? Balik kan boleh try. Ada bintang tengok. Dia ada satu bintang. 1, 2, 3. Jarak dekat-dekat je. Ya? 1, 2, 3 dekat. Dekat macam ni je. Kalau tengok ada jauh kan. 1, 2, 3. Dan di depan dia tu ada satu cahaya ni. Kat sini kan. Ni cahaya. Itu arah kiblat. Itu ijtihad saya dululah. Orang beritahu. Ini pun dia tahu kalau tak check pun dengan pakar ahli falak pun semua pun. Ini dia orang cakap je lah. Kan? Kalau ijtihad dulu pakai lah. Ataupun dia kata tadi lah. Kalau dia nak gunakan sumber alam, seperti matahari ke, bintang ke, ataupun kalau dia ada kompas. Kan? Kalau ada kompas dia kena guna, tak ada masalah lah kan. Ini belang kompas pun aku tak tahu benda ni tak. Kita hari ni muncul sebab kompas tu ada gambar Kaabah kan. Jadi boleh dekat cari. Bagi selarikan dia punya jarum dengan arah Kaabah tu kan. Ataupun kalau ada apps dalam handphone, dah siap dah auto. Dah ada siap dengan azan, Quran, arah kiblat semua dah ada. Waktu solat pun dah ada, boleh pakai. Yang tu pakai lah. Tapi kadang-kadang pening lah. Kadang-kadang pakai tak jadi lah. Azan pun tidak tu. Kadang saya duduk setting dalam handphone, kadang dia pening. Dia tak dengar azan. Dan masa waktu orang tak azan lagi. Pening lah dia punya ni. Tak tahu lah. Kan? Sebab dia nak suruh bayar lah tu. Mana ada free selang. Kalau bayar kau dapat elok punya. Kan? Dah tak bayar, semua nak free je. Apa nak bagi? Takat mana ada je kan? Ataupun kalau dia mahir membaca peta tak, buka peta dia boleh lah, tak salah. Ya?
ataupun masjid. Kan? Dia kadang masjid ni sebenarnya, kalau kita duduk luar masjid pun, ialah sekarang punya masjid ikut suka dia buat menara tu. Kalau dulu punya, dia akan letak menara tu di hadapan lah. Di hadapan masjid. Maksudnya bangunan masjid di depan tu ada satu menara tinggi. Kan? Jadinya orang dah tahu lah. Walaupun dia tak masuk masjid pun, dia tengok menara tu, tu bodi masjid, tu kiblat. Sekarang jangan dibuat. Pergi masjid Kuala sekarang dah mengadap ke mana dah. Mengadap rumah Imam Tali dah kan. Dah mana-mana pergi sebab dia punya menara situ. Sebab apa menara situ? Sebab tanah tak ada. Kan? Sebab tanah tak ada, jadi atas alasan tu, dia pun buatlah sini. Tapi kalau tengok masjid Sungai Tuang, okey betul. Dia buat menara di depan. Masjid Sungai Tuang, masjid Air Tandarat, dia buat betul. Maksudnya kalau orang duduk luar pun, orang tak payah masuk dalam masjid dah. Dia tengok dari luar, menara kat situ ni bodi masjid, menara tu depan, okey itu kiblat. Kan? Sebab kadang-kadang kita tak tahu, kita konon-konon kita pergi masjid, kita ingat kiblat sini dah. Rupanya kita perlu sini. Nampak tu, tadi tengok bodi masjid tu macam tu tak? Tapi dia dululah kan. Kalau kita boleh buat macam tu, jadi orang tak payah lagi dah masuk masjid tengok kapet. Nak cari mimbar lagi mana tak? Sebab orang dah tahu. Sebab apa? Dengan tengok menara orang dah tahu. Sebab biasanya menara ni akan dibina di hadapan bangunan masjid. Jadi orang luar boleh tahu. Itulah arah kiblat. Bukan saja orang buat tu. Kan? Orang dulu-dulu kan. Bukan saja dia buat masjid. Bukan dia ada. Dia ada baca-baca dia tu. Kan? Macam ni kan. Jadi itulah kata orang dulu punya ilmu kan. Kita tak perasan kan. Tu dia kata. Tengok orang dulu punya ilmu tak. Sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. Ya? Itu memang meresaplah hati. Sampai hari ni kan. Yang best lagi dia buat gambar jenazah kat tengah baring kan. Lagi orang tengok kan. Dan kena pasang satu lah. Masjid Kuala pun letak satu tu. Letak satu poster. Ada satu dia punya signboard situ. Tak akan jenazah tu sekali tak. Ambil. Jadi paling kurang orang lalu, budak-budak nak merempit depan tu pun, dia mandang, alamak, semayanglah kamu sebelum kamu disemayangkan lah. Dia pun ingat nak benda tu bagus. Kan? Yang saya tengok ada lagi kat Masjid Batu Kurau. Dia balik kampung kan. Lalu tengok ada lagi, sampai hari ni ada lagi. Semayang, tak tahu kan dicabut tak tahu kan. Ini cerita pun 3-4 tahun sudah lah. Kan? Semayanglah kamu sebelum kamu disemayangkan. Ada lagi yang kita rasa seronok lah sebab masa kecil-kecil semayang situ nampak benda tu kan. Jadi elok sangat lah kan, kembalikanlah signboard tu. Ni letak gambar tak apa-apa, letak gambar musi depan tu, benda ni orang nak buat apa? Letak gambar jenazah depan tu, orang nampak insaf sikit. Kemudiannya, dalilnya, kenapa kita kena berijtihad juga, tengok matahari, tengok bintang, guna aplikasi handphone lah, guna peta lah, tengok kedudukan masjid. Sebab apa? Sebab kita nak hilangkan kita punya keraguan. Dan kita menunjukkan bahawa kita telah berusaha mencari arah kiblat. Dah usaha dah. Maksudnya dia kata ijtihad tadi. Kan? Ini bertepatan dalam surah At-Taghabun ayat 16 sebut, Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekadar kemampuan kamu. Maksudnya kita usaha lah cari. Dah cari-cari confident dah semayang lah. Dah semayang 5-6 hari. Masuk hari ke-7 dah nak balik, baru tahu kiblat rupanya belah sana. Tak ada masalah. Sebab kita tak tahu. Jadi bila kita dah tahu, kita kena ubah. Itu je lah. Kan? Janganlah rasa susah hati pula. Habislah semayang aku 6 hari tak sah lah. Bukan sebab tu. Kan? Dia ada kaedah dia. Jadi mastata'tum tu maksudnya kemampuan. Menurut kemampuan. Atas kemampuan kita tak. Ini juga seperti mana yang dikupas oleh Imam Ibn Qudamah dalam kitab Al-Mughni kan. Apa kata dia? Bagi orang yang tidak mengetahui kiblat, dia wajib berijtihad sebelum solat. Maksud ijtihad tu dia usaha nak cari. Macam tayamum lah. Macam tayamum, kita bukan boleh senang-senang nak tahu tayamum, dah usaha dulu. Lagi cari air, tengok mana tempat, cubalah cari kan. Nak masuk dalam beluka, takut pula aku kan ada rimau ke ada apa. Dekat mana boleh ya? Ya? Dia dengar ada bunyi nak sungai. Tak ada dah. Atas ni lah, atas kemampuan. Kan? Jadi tak dengar tak ada masalah. Makanya dia boleh tayamum. Begitu juga dengan arah kiblat tadi. Dah usaha tengok matahari, tak apa nampak dalam hutan mana nampak kan. Cuba nak dengar ni cari-cari.
Alah tawakal je lah, inilah kot kan. Jadi itulah contohnya apa saya kata tadi, yang boleh berijtihad tadi. Contoh kalau dia pergi bermusafir dalam hutan lah. Dalam hutan, jadi dalam hutan ini dia waktu siang ni kadang dia gelap kan, sebab ditutupi oleh daun-daun, dahan-dahan pokok kan, matahari pun tak nampak. Matahari pun tak nampak. Jadi susah lah bagi dia. Ataupun orang yang mendaki gunung lah, dia orang yang musafir dalam hutan satu hal, dia suka merayau dalam hutan, masuk hutan simpan ke masuk mana hutan lah, pergi masuk ke Pahang, hutan Pahang ke mana tak. Ada orang suka panjat gunung pula kan, panjat bukit sana, panjat bukit sini lah. Makanya dia kena guna ijtihad lah kan, berijtihad. Kalau dia nampak tak ada masalah. Begitu juga dengan nelayan di laut kan. Kalau nelayan laut sini dekat nampak darat, dia boleh lah ijtihad. Tengok surau kita tak, banyak kita punya menara. Ada menara tak? Ada sini lah. Kita punya menara tinggi tak? Tak payah dibuat lah. Tak apa lah kan. Tak tiang ke depan tu kan. Jadi maksudnya orang boleh nampak. Dari jauh pun orang nampak, oh kiblat kat situ punya tak. Jadi orang yang mendaki bukit ke, mendaki gunung ke, masuk hutan apa semua pun, maksudnya dia boleh berijtihad. Kalau dia buat kompas, tak ada masalah lah. Dia boleh cari, tengok kan, ada kompas tersebut. Yang ini martabat yang ketiga lah, iaitu dia berijtihad. Kan, Kaabah pun tak nampak, tanya orang pun tak tahu. Makanya ada ijtihad lah, kan, usaha cari. Dengan cara tadi yang sebut tadi tak, dengan alatan-alatan ataupun kita menggunakan sumber alam tu tadi. Dan yang keempatnya, dengan mengikut ia akan orang yang mujtahid. Kalau dia tak tahu mana arah kiblat ni tak, aku nak ijtihad, aku pun tak reti tak, makanya dia ikut pada orang. Dia tengok pada orang. Ataupun ada kawan dia lagi reti, ikut kawan dia. Padahal kawan tu tak ada reti mana sangat tak. Makanya dia tengok pada orang. Kadang-kadang macam ni je. Dia masuk, apa maksud dia tadi? Contoh ikut orang yang mujtahid ni. Kadang-kadang kita pergi tempat orang, hari Jumaat nak katakan, kita keluar pada tol tu nak cari masjid. Mana masjid ni tak? Tengoklah abang lah tu jalan ke mana tak? Tengok, dia pergi beras sana, sana ke masjid kan? Itu cara ijtihad dia. Kita tak tanya kat dia pun. Tapi tengok cara dia berjalan tu, ini ke sana ni tak? Ataupun tengok abang motor, naik motor tak pakai helmet, pakai baju Melayu. Ni lagi mayang ni, ikut dia. Tu kata tadi, mujtahid tak? Kita pun tak tahu. Nak tanya mana tak, ikut pada dia lah. Ikut pada orang yang gitu. Makanya, maksudnya ialah, orang awam, dalam bab ijtihad kadang-kadang dia pun tak belajar tak. Tu dia kata tadi, ada orang dia pegang kompas saja. Aku pun tak tahu mana, tak ada gambar Kaabah di sini tak. Jadi mana tak tahu guna lah kan. Makanya dia tidak mampu untuk berijtihad, maka dia hendaklah dia mengikuti orang yang mempunyai kemampuan dalam menentukan arah kiblat. Kalau dia ni orang yang ikut satu kumpulan, tak ada masalah. Mungkin ketua dia tahu ke, ada orang lain tahu, tak ada masalah kan. Kalau dia buat dalam kumpulan tak. Kalau dia tahu, makanya dia kena bagi tahulah arah kiblat macam ni. Begitu juga dengan pandangan ulama lah. Kata Imam Al-Khatib Asy-Syirbini dia menjelaskan bahawa orang awam ni dia mengikuti ijtihad orang yang lebih mengetahui. Misal kata dia tak tahu, ikutlah. Aku tak masalah, aku follow je lah. Kita punya bos cakap apa, ketua cakap apa, situ lah aku ikut je tak. Makanya tak ada masalah. Ini yang tekan dalam kitab Mughni Muhtaj sebut. Contohnya apa tak? Contohnya kita ni orang awam tak tahu arah kiblat mana, ikut pada imam lah. Kan? Imam semayang situ-situ lah. Ataupun ikut pada pegawai falak ni. Sebab pegawai falak dia memang kerja dia lah. Duk tengok anak bulan lah, tengok kiblat sana tak. Ataupun juru ukur yang menentukan arah kiblat. Atau sesiapa sajalah orang kampung yang memang dia tahu arah kiblat tak. Makanya tak ada masalah. Kalau dia tak ada ilmu pun nak menentukan arah kiblat, tapi dia ikut pada orang yang tahu tu lah, ikutlah, tak ada masalah. Jadi contoh, kalau macam orang kampung sendiri lah. Kan sekarang ada jenis apa, dipanggil, kita boleh jemput orang pejabat agama tak. Datang rumah ke, datang ke surau. Surau kita dah buat belum? Nak tentukan arah kiblat. Dulu free, seorang bayar lah kot. Jadinya, panggil dia orang tahu ukur lah, dengan tepat. Kan, arah kiblat tersebut. Tapi sebenarnya kalau kita ikutkan, saya sebut tadi,
Kalau kita berada di luar daripada, jauh daripada Mekah, kita punya syarat kita just tawajuh ilal kiblah, iaitu hanya menghadap arah kiblat. Bukan kita menghadap body Kaabah tu, menghadap ke arah kiblat. Kan? Menghadap ke arah kiblat. Dan saya pernah sembang dengan seorang pakar di Madinah pada tu. Sembang dengan dia lah. Dia tu tak tahu tak kenapa. Kalau ukur betul tempat mihrab Rasulullah semayang ni dengan Masjidil Haram tu tak sama. Itu ukur lari. Nak. Rupanya dalam mihrab yang kalau kita masuk dalam Raudah, kan ada satu mihrab kat depan tu yang melengkung kan. Itu tempat Rasulullah duduk dengan Jibril. Lalu Rasulullah bertasmid, baca Quran, bertadarus dengan Jibril dekat kawasan tu. Jadi yang Rasulullah suka semayang kat situ. Jadi itu pun kalau diukur, ikut ukuran dia tak tepat. Jadi apa kita nak faham? Tak. Faham kita ialah apa yang Rasulullah maksudkan, bagi orang yang jauh cukup dia sekadar menghadap tawajuh ilal kiblah. Kan? Tapi macam mana nak kadang-kadang saya pergi masjid berubah kapet ni, sebab apa? Dia kata dah ukur kan. Dia ukur dia jadi kita hormat pandangan dia orang lah. Kan? Kita kata masjid lari tu. Kan? Pergi mayang kat masjid sana pun, kiblat ni kapet ni tukar lain. Sengit sikit. Sebab dia kata apa? Sebab orang nak tahu ukur, kata kiblat ni salah. Tak? Lepas tu, macam mana pula kalau dia kata ikut dia kata kedudukan matahari macam ni. Jadi kita pun nak tahu juga, adakah Kaabah tu berjalan? Nah, kalau Kaabah tu berjalan, mungkinlah arah kiblat pun akan lari tak? Tapi Kaabah pun statik macam tu, masjid ni pun statik macam tu tak? Tapi tak apalah, ni produk fiqah. Ini bila sebut fiqah ni kita hormat je lah kan. Kita hormat ijtihad dia orang macam tu. Tapi bagi kita orang awam sebenarnya kita just tawajuh. Sebab tu kita sebut tadi dia ada perbahasan antara tawajuh ilal kiblah dengan kita ta'yinul kiblah. Yang kata ta'yin kiblah tadi tu dalam Masjidil Haram betul, kau tak lari. Betul-betul kena betul body Kaabah. Adapun jauh dari Kaabah, jauh dari Mekah, cukup sekadar tawajuh. Tawajuh tu apa? Menghadap lah. Menghadap ke arah kiblat kan. Jadi itulah masing-masingnya ijtihad lah tu tak. Jadinya, kalau situasi Malaysia ni begitulah. Kan, dia boleh dia panggil orang jabatan agama datang ukur, tengok kiblat betul tak betul. Kan, kadang-kadang sikit je lari, orang darjah je lari tak. Tu maksudnya tak ada masalah pun. Tapi yang dia katakan kalau kita nak yakinkan diri bahawasanya itu arah kiblat kita, tak ada masalah. Yang salah ni bila kiblat kat situ datang ukur, sana. Itu memang kena ubah terus lah, tak? Betul-betul. Ini dekat Darjah kan. Tapi kadang-kadang dia pun bujah juga. Dia kata, tak kira lah Darjah pun, sebab Kaabah tu bagi lama kecil halus. Betul tak? Itu kita bahaskan. Beza ta'yin kiblah dengan tawajuh kiblah. Sebab tu saya beritahu tadi, mungkin Rasulullah nak bagi tahu kita bahawasanya walaupun mihrab Rasulullah tu sendiri tidak bertepatan dengan body Kaabah tu sendiri, diukur dengan hari ni punya teknologi kan. Tapi kita nak faham gitulah Rasulullah nak beritahu. Cukup sekadar tawajuh. Tawajuh ilal Kaabah dah, menghadap ke arah kiblat. Itu je. Kemudiannya, maka dalam kaedah ini, dalam kaedah yang seterusnya ni, maka tiap-tiap satu daripadanya yang empat ini, ni 1, 3, 4 ni, kena ikut tertib. Bermula daripada kita menghadap Kaabah, yakin yang Kaabah kat situ. Kemudian kita pun tak tahu Kaabah tu belah mana, tanya orang yang nombor 2 pula, mendengar khabar daripada orang yang dipercayai. Tak dapat orang yang dipercayai, baru guna yang kaedah yang ketiga, dengan ijtihad ia akan kiblat. Kalau dia pun tak boleh nak ijtihad, maka dia mengikut, dia akan orang yang mujtahid. Maksudnya dia kena ikut turutan. Bukan tu pandai-pandai je. Aku atas sini ikut kiblat. Kau nanti dulu tanya orang dulu lah. Tak payah, aku sini, aku tahu lah tempat aku lah. Confident tak, tanya dulu. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah orang yang tahu kalau kamu tak tahu kan. Kan pepatah Melayu pun sebut, malu bertanya, sesat jalan tak. Jadi bertanyalah. Bertanya.
Jadinya maka tiap-tiap satu daripadanya yang 4 ini, makanya dia kena ikut tertib. Artinya tiada sah berpindah kepada barang yang kemudiannya, melainkan apabila lemah dia daripada barang yang dahulu daripadanya. Ya, tak nak dia kena ikut tertib tu juga. Kan? Seandainya tertib yang pertama tu tak ada, ikut tertib yang kedua. Tertib kedua tak ada, ikut yang ketiga. Yang ketiga tak ada, ikut keempat. Kan? Jadi ikutlah. Tapi itu saya kata tadi, kalau dia duduk dekat Amerika sana untuk tengok World Cup, duduk dalam hotel tu, kan, nak tanya siapa? Mana ada kaedah nombor 1? Dia tak ada lah. Kan? Nombor 2, nak dengar khabar orang dia percaya, mana tak ada. Mak Saleh semua. Kan? Dengan ijtihad dia akan kiblat. Ijtihad celah mana aku pun tak kerti. Kena pula musim sejuk pula, matahari pun tak keluar, aku nak tengok celah mana kan. Maka dia mengikut dia akan orang yang mujtahid pun tak ada. Nak ikut siapa, aku seorang-seorang je tak. Jadinya ya, kalau keempat-empat ni tak ada, maka diikutlah mana rasa hati dia, dan yakin yang situ ada kiblat. Kan? Itu dah cara dia tak. Okey. Dan barang siapa sembahyang ia dengan ijtihad dia pada kiblat yang nyata salahnya, yang ternyata salahnya, dengan yakin, maka hendaklah dia mengulang akan sembahyangnya, padahal wajib. Hendaklah dia ulang balik solat dia sekiranya dia berada dalam waktu solat tersebut. Tak? Contoh apa? Seseorang itu dia berijtihad dalam dia menentukan arah kiblat ni tadi, ya, kemudian lepas lemai dia semayang, makanya waktu dia tahu, lah aku salah kiblat rupanya. Macam mana dia tahu? Kan? Mula-mula tadi dia masuk dalam, ini situasi di Malaysia lah ni. Dia masuk homestay tu ke hotel ke apa ke, dia masuk tu dia confident dia. Kata kiblat kat sini tak? Maka dia semayang. Lepas Pakistan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Baru tengok tak, alamak, sana lah kiblat. Maka dia kena bangun, dia kena ulangi balik. Sebab dia masih dalam waktu. So kena bangun ulang balik lah. Kan? Ataupun dia dah bagi semayang zuhur tadi, dia dah check in dalam hotel, dah duduk bagi semayang zuhur, buat jamak dengan asar semua dah. Kemudian maghrib isyak, dia buat maghrib isyak tadi tu dah pun selesai dah kan. Buat jamak takdim, bagi salam, tengok-tengok, alamak, salah kiblat. Maka dia kena ulang balik lah. Jamak takdim dia tu tadi tak. Tu tadi zuhur dengan asar dia, selesai lah. Sebab waktu dah habis. Yang sekarang ni. Tak? Ataupun tadi dia buat jamak takdim. Tak? Tapi kalau dia buat jamak tahrir, tak sama juga. Kan? Dia buat ulang balik lah. Sebab dalam waktu tu lagi kan. Makanya, ya, kalau seorang tu dia berijtihad dalam menentukan arah kiblat, kemudian selesai semayang, tengok-tengok dia baru nampak lah tu kiblatnya sebenar, baru ada nampak dia punya anak panah dia tu kan. Jadinya dia pun kena ulang balik. Kan? Wajib dia mengulangi solat sekiranya kesalahan itu terbukti dengan yakin dan terbukti berlaku kecuaian, ataupun terdapat dalil yang lebih kuat yang sepatutnya dapat diperoleh sebelum solat. Ataupun tadi tak ada pun, tengok-tengok tak ada pun ada kiblat, tak ada masalah lah. Dia pun semayang. Habis semayang, waktu dia keluar buka pintu bilik hotel tu, nampak dia pekerja lalu lah. Room service, hantar tuala lah, apa tak? Dek, nak tanya lah, kenapa? Kiblat mana, dek? Oh, kiblat sana lah, bang. Dah, abang punya bahasa sini tadi. Salah abang sini, bang. Ya ke? Dia kena ulang balik. Ya. Yang tanya awal tu buat apa? Tanya lah habis lepas semayang. Lepas habis waktu semayang kan? Tanya awal sangat lah. Dah, ulang balik lah. Dia kena ulang balik. Sebab apa? Sebab yang pertamanya dia tak guna kaedah yang tadi tu. Tak bertanya orang lah. Pergi tanya orang dulu nak dapatkan keyakinan tak. Tetapi ada pun solat-solat yang telah luput waktunya itu, makanya tidaklah dia perlu mengqadaknya balik. Ulang balik tak payahlah. Bukan qada, dia kena ulang balik kan. Sebab dalam surah Al-Baqarah pun sebut ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah SWT tidak membebani seseorang itu melainkan menurut kemampuannya. Tak? Menurut kemampuan dia.
Dalam mazhab Syafi'i, apa kata? Jika seseorang itu dia telah berijtihad lah dengan sempurna, dah tengok sana, tengok sini apa semua dah, mengikut syarat-syaratnya. Dalam duk tengok-tengok tu juga saya sebut tadi, ternyata salah. Contoh saya kata, tak, dia guna matahari. Di Malaysia mungkin praktikal, tapi kalau kat Timur Tengah, kalau kat Jordan tengok matahari, tak apa nak jadi. Sebab nanti dia menyerong kan. Jadi tak apa nak ni. Jadinya, dia dah istihad pun makanya tersalah tak. Maka terdapat perincian dalam kitab-kitab fiqh, kan, fiqh Syafi'iyah, fiqh imam-imam ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i. Jika kesalahan itu menunjukkan bahawa ijtihadnya tadi itu tidak sah ataupun berlaku kecuaian, ni agak-agak je kan, sebab dia kata ni kot, sini kot kan, maka ternyata salah, maka solat itu perlu diulang balik. Ya, namun jika ijtihadnya itu benar-benar memenuhi syarat dan tiada kecuaian, ni dia dah kata tak, aku dah cuba guna kompas, dah guna ni dah sini, rupa-rupanya salah juga tak. Ini dia ada perbahasan. Ya, ulama membahaskan beberapa keadaan dengan perinciannya lah. Ya, oleh itu kenyataan dalam petikan ini, dalam ayat ini perlu difahami berdasarkan konteks perbahasan kitab fiqh. Ya, kitab fiqh menurut, tapi kalau mazhab Syafi'i sebut memang dia kena menghadap arah kiblat. Kalau dia tersalah dalam waktunya, dia kena ulang balik. Itu dalam pandangan mazhab Syafi'i sebut tak. Jadi pengajaran apa kita boleh ambil daripada tajuk ni, ain kiblat ni? Yang pertamanya ialah menghadap kiblat ni dia merupakan satu syarat, ya, syarat sah solat. Bukan takat berwuduk ya, menghadap kiblat juga syarat sah solat bagi orang yang mampu. Kemudian yang keduanya, Islam dia mengajar kita supaya apa? Memperoleh keyakinan sebelum kita beramal. Maksudnya sebelum semayang tu make sure kita yakin bahawasanya apa yang kita buat tu betul, kan? Bukan dia main atas was-was, ragu-ragu tak terjadi. Jadi dalam bab menentukan ini, keutamaan kita bagi pada orang yang memiliki ilmu lah, yang tahu dalam bab tersebut, ataupun yang mempunyai kepakaran dalam menentukan arah kiblat. Ya, jadi dalam bab ini kita bagi orang yang tahu lah maksudnya. Kalau orang kampung tadi ke, atau budak hotel tu tadi ke, tak, room service tadi tu, kan, dalam bab ini dia lebih tahu sebab berdasarkan kita yakin pengalaman dia bekerja dan dia pun memang bercampur dengan orang. Takkan bos tak beritahu, takkan tak ada briefing sebelum tu. Kau kalau nanti ada customer tanya kiblat, kau jangan tak tahu pula tau, ni tunjuk sini lagi, dia pun ada briefing kan. Jadi ijtihad hanya dilakukan apabila tiada dalil. Matahari pun tak nampak, kompas pun tak ada lah, ataupun kita dapat maklumat yang lebih kuat lah. Ya. Jadi orang awam macam kita lah, orang awam ni dia perlu merujuk kepada ahli ilmu lah, kan? Orang yang mengetahui tentang arah kiblat, bukan dia pandai-pandai sendiri. Itu saya kata tadi, sini kot, kau sana kot, sini pakai kot semua tak. Cuba tanya orang dulu, pergi tanya orang dulu, bukan susah pun. Ya, tanya tak. Kalau okey, misal katalah dia pun tak tahu. Dia sebut tadi tak, duduk kat mereka ni, nak tanya orang kan, dia pun tak tahu. Kalau aku tanya kiblat, maknanya dia faham ke tidak benda kiblat tu tak? Lagi tak faham kan. Jadi dia ambil ijtihad, pergi tanya Mak Saleh tu, belah mana matahari ni terbenam? Ya, belah mana? Tanya dia, takkan Mak Saleh pun tak tahu. Kan? Ada tunjuk situ, bawah situ, ayo. Kita kan tak itu. Yang penting kita ada usaha mencari. Kan? Bukan berdiam diri tak. Dia kata situ, arah mati betul-betul situ. Kita pegang situ. Ya? Yang penting yakin kita buat tu. Kemudiannya hari ni sebab dia tak ada masalah besar pun, sebab hari ni bila ada kemajuan teknologi tak. Dalam handphone pun kita dah ada kompas. Boleh gunakanlah kan kemajuan tu. Download je lah kan. Sebab walaupun saya sebut tadi kadang-kadang pening juga handphone ni pun kan. Dia nak ada azan tak azan, masuk waktu pun tak azan lagi, ikut ke dia dah kada pening kan. Tapi dalam kompas tu boleh pakai lah. Boleh dah kita gunakan kan. Jadi bila ketelitian kita dalam kita menentukan arah kiblat ni, dia mencerminkan kesempurnaan
ibadah dan kepatuhan kita terhadap syariat. Itu je. Ya, sebab bila ibadat ni kita nak buat, kita mesti buat atas keyakinan. Kan? Bukan kita rasa-rasa kod tak. Ini diajar kita disiplinnya. Dalam menentukan arah kiblat, kita kena betul-betul yakin bahawasanya inilah arah kiblat. Sama je yang kita belajar minggu lepas tentang mengetahui masuk waktu. Kan? Bukan main rasa-rasa tak. Ni dah masuk kot. Dia kena yakin masuk waktu baru boleh. Lepas tu kalau kita berada di tempat yang mana kita tak tahu waktu solat, kita, tapi dalam Malaysia okey lagi lah tak. Makanya kita berada di mana-mana pun, kita lebihkan sikit 10 minit katakan. Tak? Sebab kita daripada Johor bawa ke Tengah Bawah makin lama makin lambat semayang kan. Kadang-kadang kita tak perasan. Kita kadang-kadang handphone kita setting yang Melaka punya waktu solat. Padahal kita dah pergi Langkawi ni lah. Dah sampai Langkawi, sampai ke Arau. Kan? Rupa-rupanya tu pakai lagi waktu solat Melaka ni. Tak setting dekat dia punya location kan. Makanya kalau kita tak ketip pun, kita lewatkanlah sikit. Ni Melaka ni dah masuk dah ni. Dah azan ni. Lewatkan dalam 10 minit, 2 minit. Kemudian baru semayang. Ni orang kata level-level acik-acik lah ni tak. Lewatkan sejak tu dah yang cerita Korea lah tu. Kan? Jadi itulah sebut sikit tentang kupasan kita tentang fasa yang ketujuh iaitu Ain Kiblat. Dan insya-Allah masuk Ain Kiblat tu apa? Kiblat yang nyata lah, yang boleh lihat dengan mata. Apa itu Ain Kiblat? Ain Kiblat tu Kaabah lah. Kan? Itu kalau pada depan Kaabah. Dan di luar jauh pada Kaabah dia ada perbahasan kan. Kita dah bahas lah tadi. Jadi insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan membahas pada pasal yang ke-8 iaitu menutup aurat, kaifiat dan tempat sembahyang.